Serabut betul aku dengan kamera tapo ni. Bila malam-malam je naik notification, ada motion lah, apalah. Ganggu tidur betul. Lah, rupa-rupanya ada habuk kat kamera tu. Patutlah dia detect. Sebab motion detector dekat kamera tapo ni sensitif sangat. Mana tangga nak buang habuk? Mana tangga ni? Lah, ni rupanya tangga tu. Nipis sangat tangga ni. Sampai tak perasan ada simpan tangga kat sini kan. Tangga ni 7 step. Boleh lipat nipis macam ni. Lepas tu bila buka, kau akan dapat tangga yang stable, tapak luas, pijak kaki pun tak sakit. So, jom kita naik. Supaya kita boleh buang habuk kat kamera ni. Jap, aku lupa lah. Yang aku ada beli satu benda ni. Tak payah pakai tangga pun boleh. Alat untuk buang sawang ni. Jom kita try. Katanya dah boleh panjang. Oi, panjang juga ni. Jom buang habuk kat kamera. Dah clear habuk. Nampak kan habuk-habuk ni? Tangga, benda ni dengan kamera ada kat link bawah.